mungkin orang di luar sana tengok, wow, YB PAS cakap pasal solar. Selalunya dia cakap pasal qala Allah Ta'ala, qala Rasul kan. Tiba-tiba hari ni cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan podcast Fokus Perak, medan diskusi untuk rakyat negeri Perak. Edisi khas sempena sidang Dewan Undangan Negeri Perak yang sedang berlangsung sepanjang minggu ini dan minggu hadapan. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan salah seorang ahli Dewan Negeri di Blok Pembangkang. Saya perkenalkan Yang Berhormat Ustaz Zafarul Azhan, ahli Dewan Negeri Kampung Gajah. Ada gajah ke kat sana? Dulu. Okey. Jadi terima kasih kepada YB kerana sudi untuk bersama-sama dengan kami di studio podcast Fokus Perak, dan kepada anda yang sedang menonton sesi podcast kita pada ketika ini, jangan lupa untuk subscribe kami di channel YouTube Fokus Perak dan follow kami di platform Facebook dan juga TikTok Fokus Perak. Jadi kita nak pergi terus kepada YB. Tadi Alhamdulillah selesai dah berbahas di Dewan Undangan Negeri. Lega lah YB noh. Bila bahan ni hilang beban satu beban dekat dia, bebanan dia tu bukan apa, beban kita nak bawa isu rakyat. Betul. Maknanya kalau kita tak dapat dibentangkan dalam dewan tu semua isu rakyat tu tadi, kita rasa terbeban bila nak balik jumpa rakyat macam mana. Betul. Jadi itu tanggungjawab kita sebagai ahli Dewan Negeri. Dan mungkin YB boleh kongsikan dekat awal ni apa poin-poin utama yang cuba nak disampaikan suara-suara rakyat dalam perbahasan sebentar tadi. Okey. Terima kasihlah Saudara Hafizul. Pertama, terima kasih pada Fokus Perak kerana pada petang ni sudi untuk jemput saya kan. Ingat tak sudi dah kan. Jadi sudi tu, terima kasih. Sebenarnya kita sidang dewan kali ni adalah sekitar tentang titah tuanku. Titah tuanku, apa yang tuanku bawakan dalam titah tuanku pada istiadat pembukaan untuk yang tahun yang keempat ni, keempat. Jadi seluruh dalam titah tuanku tu kita baca dan kita lihat, memanglah tuanku dia ambil beratlah tentang rakyat dan sebagainya. Jadi kita di pihak YB ni, di pihak kawasan, untuk membahaskan apa yang titah tuanku, dan juga kita suarakan cadangan dan apa yang isu rakyat di tempat kita lah masing-masing. Kerana kita, yang tempat kita hanya kita lah yang tahu kan. Sebab tu saya berpandangan YB ni sepatutnya duduk dalam kawasan. Itu pandangan saya lah, masing-masing punya pandangan. Duduk dalam kawasan itu lebih dekat dengan jiwa rakyat. Maknanya dia dapat merasa nadi ataupun denyut nadi rakyat tu tadi. Maknanya dia boleh glamour, kata orang Peraknya, orang Kampung Gajahnya, glamour dengan rakyat tu di kedai-kedai kopi dan sebagainya. Jadi pada sesi kali ini beberapa isu yang saya lihat daripada titah tuanku. Yang pertamanya saya menarik iaitu masjid, isu masjid dan majlis agama Islam dan Jabatan Agama Islam beri bantuan, saya fahamnya solar, sistem solar pada masjid. 61 buah masjid. Banyak. Mana besar banyak dan belanjaan yang besar. Isu solar itu, tengah solar yang pertamanya, itu yang saya highlightkan lah dalam ucapan itu. Lepas tu yang keduanya tentang kesan daripada perubahan iklim, tentang kemarau, banjir dan sebagainya. Itu juga yang menjadikan topik yang menyebabkan di kawasan. Dan yang ketiganya tentang arak, tentang madu mabuk. Yang keempatnya, selain pada rintitan daripada kemarau tadi ni, dipanggil ekonomi biru sekarang ni. Sekarang ni dah ada biru, hijau apa kan. Ada ekonomi istilah baru yang perlu kita faham lah, apa ekonomi biru dan sebagainya. Ini juga saya bangkit. Dan LAP, masalah air, dia pakai LAP, dan juga masalah yang tak sempat saya bangkit tadi tu adalah masalah alam sekitar sebenarnya kan. Tapi tak apalah, tak sempat saya masukkan dalam dewan. Yalah, waktu nanti kita bagi ruang. InsyaAllah. Cuma saya tertarik dengan apa yang YB sebutkan juga tadi dalam perbahasan berkaitan dengan isu bantuan sistem solar. Sebab sekarang ni kita tahulah, kita sekarang ni berada dalam
situasi krisis global di Timur Tengah, peperangan, dia ada kesan rantaian. Bahkan sebenarnya sebelum peperangan ni lagi kita dah cuba bercakap tentang teknologi baru ataupun tenaga baru, dan solar ni antara yang disebut-sebutlah sebagai untuk nak menggantikan tenaga kita sedia ada pada hari ni. Dan bila datang pula isu peperangan ni, dia makin menghimpit kita untuk kita cari satu alternatif baru untuk tenaga ni. Dalam konteks ini tenaga solar. Jadi mungkin YB boleh jelaskan, sebab menariknya di sini YB ada sebut berkaitan dengan kerjasama daripada Majlis Agama Islam ataupun Jabatan Agama Islam dan Jabatan Agama Islam untuk projek sistem solar ni, bantuan sistem solar. Mungkin YB boleh terangkan. Okey, itu dalam titah tuanku beritahu pada kita tentang Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam membantu dalam kelestarian alam sekitar tadi ni dengan bantu 61 buah masjid tadi dengan pemasangan solar. Jadi kalau kita kaji dalam bab solar yang sebutkan tadi sekarang ni mutakhir ni dengan kenaikan bahan api dan sebagainya. Jadi solar ni dah merupakan satu keperluan yang perlu. Cumanya kos pemasangannya tinggi, pemasangan tinggi kan. Sebab tu saya setuju sangat kalau pihak majlis menggunakan atau memberi bantuan kepada Majlis Agama Islam ni, kepada masjid dan sebagainya, bahkan diperluaskan pada sekolah-sekolah agama saya sebut tadi. Masjid memang satu tempat yang kita kata tempat center untuk orang nak ibadah dan penyebaran ilmu dan sebagainya. Begitu juga sekolah agama ni. Sekolah agama ni lah yang akan mencorak membina ke akhlak syakhsiah pelajar-pelajar, yang mana kalau sekarang ni dengan kos, saya ingat satu sekolah kadang-kadang yuran RM400, sekolah RM400. Dengan keadaan kita tadi ni yang terbeban dengan sara hidup yang tinggi, 400 tu mak apa rasa berat kan. Betul. Sebenarnya sekolah pun berat. Sekolah pun rasa berat. Maintenance cost dia. Ya, maintenance cost. Makan cukup dah. Kalau duduk asrama ni makan, kita kata kalau sehari RM10 pun sebulan dah RM300. Mana nak bagi untuk guru, mana nak bagi gaji untuk ni sebagainya. Jadi kalaulah usaha ni sampai ke tahap sekolah-sekolah, dia akan mengurangkan beban sekolah dalam pengurusan untuk masalah-masalah kewangan lah. Dia boleh kurangkan sikit belanja dengan kita kata tarif TMB pun dah naik sebagainya. Jadi itu amat penting lah bagi sekolah dapat bila kurang kos ni, dia akan dapat beri tumpuan untuk berjayanya PMP pada pelajar. Itulah saya harapkan kalau benda-benda tu dapat direalisasikan, insya-Allah benda tu memang dapat manfaat kepada rakyat bawah lah. Dan apa yang disebut juga tadi, ia bukan sekadar satu usaha untuk kita mencari alternatif baru tenaga, tapi dia juga ada, kita kata serampang dua mata lah, untuk membantu dari sudut penjimatan. Kalau disebut sini pinjaman listrik, kemudian sumber tenaga percuma, sebab matahari tak ada pernah hari dia ngelat. Tak pernah lagi tiba-tiba esok dia tak ada keluar dah. Matahari tak ngelat. Jadi setakat ni matahari alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Dan bahkan dia boleh datangkan sumber ekonomi. Mana bila apa ni tenaga tu banyak disimpankan, kita boleh jual kan. Jadi dana pula kepada masjid, dana pula kepada sekolah. Jadi peranan yang boleh kita sepadukan daripada majlis agama dan mungkin juga dari badan-badan agensi kerajaan yang lain kan, untuk kita cuba jayakan projek ini. Dan saya rasa mungkin orang di luar sana tengok, wow, YB PAS cakap pasal solar. Selalunya dia cakap pasal qala Allah Ta'ala, qala Rasul kan. Tiba-tiba hari ni cakap pasal solar. Dan bukan setakat itu saja, YB Kampung Gajah juga dalam pembahasan menyebut tentang isu perubahan iklim, yang akhirnya adalah kesan-kesan rantaian yang melibatkan tentang banjir besar, kemudian musim kemarau sekarang ni tanah runtuh. Jadi mungkin YB boleh kongsikan apa isu-isu yang cuba nak diketengahkan dalam konteks perubahan iklim ni. Okey, perubahan iklim ni sebenarnya kita semua merasainya. Kemarau kita tahu, sehingga kan di masjid-masjid dah mula
buat semayang hajat, ada kawasan yang buat semayang istisqa. Bukan kita je di Kedah dan sebagainya. Siap ada orang buat letak je kuali atas tu, letak minyak, tak payah guna api terus masak telur. Maknanya memang semua terkesan lah. Terutama sekali bagi orang yang petani, peternak, dan juga nelayan darat tu yang saya highlightkan dalam tu, termasuk juga kita tahu air apabila kemarau ni dia sumber air ni dia akan beri kesan kepada penggunaan domestik. Macam kita di rumah harian ni, bilalah air ni yang nak tadahan untuk dimasuk, nak dirawat kan, untuk sampai ke rumah kita. Cuma ada yang terkesan teruk dan ada yang kurang terkesan dan sebagainya. Jadi dalam bab ini, saya sekarang ni bukan cerita banjir lah. Saya tak tahu tadi dalam Dewan mungkin ada titik serong tak silap tentang banjir kilat. Cuma di Kampung Gajah kita lihat benda ni tentang kekurangan air kan. Kita memang menunggu-nunggu di Kuala Kangsar turun air hujan. Kerana air hulu dia sampai ke hilir. Air hulu akan sampai ke Kampung Gajah. Kita memang gitu, kalau di Kampung Gajah hujan, air tak beri kesan pada sungai sebab dia terus ke hilir, dia terus ke Teluk Intan dan sebagainya. Tapi kalau di sebelah hulu ni, dia akan beri kesannya kepada kami lah di Kampung Gajah sebagainya. Okey. Jadi kesan yang pertama saya nampak yang sekarang ni di Kampung Gajah ataupun di kawasan Kampung Gajah, Jelapang Padi di Kampung Gajah ni, memang sedang mula menabur. Ada yang benih padi yang baru 40 hari, ada yang 50 hari yang memerlukan air. Memerlukan air. Dia bahasa menyerak apa? Kalau orang Kampung Gajah sebut apa? Tabur padi. Menabur lah. Menabur. Lepas pada menabur tu barulah dia nyulam, menyulam. Jadi waktu dia padi ni dia rumit, dia melibatkan serangga. Dia lepas tabur nak kena ada air, kalau tidak habis makan di tikui. Lepas tu bila dah naik dia nak racun sambor. Lepas racun sambor dia nak air balik. Kalau tidak nanti sambor tak mati, hidup kan. Dia berlawan, bila pokok sambor tu dah melawan dengan padi. Mana sambor yang akan makan baja kan. Lepas baja nak raya supaya nak air nak baja, sebabnya nakkan baja tu serak habis semua dalam ni. Mana nak ni, bila guna air tu dia akan nyerak semua dalam kawasan padi tu tadi. Tapi masalahnya dengan kemarau ni, air daripada Sungai Perak tak mencukupi untuk masuk. Yang menggunakan Sungai Perak tak masuk di Teluk Sena lah, kita kata Teluk Sena. Saya pergi sendiri, saya buat lawatan dengan Aida, pergi tengok. Memang dibuka pintu air ni untuk menghala ke pertanian di tanah sawah ni. Tapi air dia tak bila tak masuk, air tak cukup kan, dia tak pergi. Waktu tu saya tanya pada pegawai Aida tu, dia kata sepatutnya air yang kita perlukan dia nak 8.2 tak silap. 8.2. Dia punya tempat yang sekarang ni adanya merosot sehingga tinggal 7.2 tak silap saya waktu tu yang disebutkan. Mana dekat 1 meter lari air tadi. Jadi mulalah bila kena air tu rendah, dia tak sampai kepada bendang. Jadi yang isunya sekarang, orang bendang mula nakkan air, terpaksa mencari anestesi lain dengan cara mengepam. Tapi nak pam air je, air tak ada. Air tak ada. Pam saja, pam angin. Cari jugalah mana-mana yang ada tempat yang ada air, pam jugalah. Bila pam kos. Ni kata tadi bab kos minyak kan. Memang kita tak rasa. Kalau yang petani tadi nak beli botol, nak isi minyak dalam pam, apa subsidi dia ada kan? Kalau yang jenis apa ni, petani-petani tadi diesel, dia pam kena diesel, yang pam je ke botol bagai tu. Jadi kos tinggi. Sebab tu bila sewa pam orang pula, dia bukan boleh pam 2 inci tu. Bila nak penuh bendang mesti besar. Dia 10 inci, pam dia 10 inci air keluar kan. Enjin ke botol kan. Jadi terpaksa guna diesel yang banyak. Bila nak sewa pam tu pula 1 jam RM100 kan. Kita tengok kawan-kawan 2 hari ni habis melayang 700. Ni melayang 1,400. Kerana dia 700 mana 7 jam. 7 jam barulah air tu penuh. Dapat disebutkan dalam 3 jam untuk 1 hektar. Jadi kalau 2 hektar, mana 2 hektar 5 ekar bendang, mau ada 6 jam, 600. Jadi kos tinggilah kosnya. Jadi dia berjumpa YB minta duit lah, biasalah tu kan. Untuk tampung kes diesel tadi. Cuma itu satu yang pertanian banyaklah. Kalau kita tengok petani ni, sebenarnya saya tak tahulah
mungkin kalau saya sebut dalam dewan, orang angkat dewan, angkat apa? Undang-undang kan, peraturan mesyuarat, sangkaan jahat. Tapi seolah-olah macam kerajaan tak apa ambil endah tentang petani ni. YB, sikit sebelum YB nak masuk yang lain-lain, sebab saya tengok kadang-kadang kita ni yang berada di tampuk pemerintahan sekarang ni, dia tak tahu pun yang detail-detail YB sebut ni. Dia tak faham, dia seolah-olah nampak tanam padi ni, campak padi, jadi naik atas, naik lah, mudah kerja tu. Tapi sebenarnya dia memerlukan ketelitian banyak, dia punya prosedur, proses sebelum nak jadi padi, dan benda tu ada kos-kos nak menampung. Sebab dia orang tak fikir tentang contoh diesel, subsidi lah tentang diesel kepada petani-petani untuk jentera mereka kan, nak isi macam yang tadi, perlu untuk pam dan sebagainya. Kadang benda tu tak lalu dalam pemikiran pimpinan. Macam mana Babi tengok isu? Itulah itu sebenarnya bagi seolah macam tu lah kita kan. Nak kabur terus kan, dia kata kami tu alat bendang pula kan. Contoh kan. Itulah sebabnya isu ni hampir 10 tahun, 20 tahun tak selesai. Isu kekurangan air. Dulu mula-mula bila sungai dah cantik, sungai banyak air tu tak perlu jadual lah. Terus masuk dia pergi ke Fekra, dia masuk pergi ke petani. Kemudian air surut. Bila air surut sikit, dia pecahkan. Buat jadual. Mula masuk kepada pekebun, petani-petani perseorangan, lepas tu baru masuk kepada Fekra. Sekarang ni masuk ke pekebun tak cukup, masuk ke Fekra tak cukup. Okey. Apa yang kerajaan fikir? Sepatutnya sebelum tu dah nampak, dah kena fikir dah. Betul. Ini air dia makin merosot kan. Patut kita kena ambil satu jalan penyelesaian macam mana supaya kita boleh mengepung air ni, dia boleh masuk seperti yang sebelum ni kata boleh cukup dua-dua. Ini parit dilebarkan. Bila parit dilebarkan dengan kuantiti air yang ada, dia akan rendah. Dia tak boleh pergi ke sana. Patut parit ni dikecilkan. Mana pencucian hanya cucian dalaman, tapi dia dikempis, mana barulah air tu tinggi dan dia akan datang tekanan air. Jadi benda-benda ginilah kita pun heran. Baru ni kita bangkit juga dengan pegawai edar dan sebagainya, saya terangkan makna jangan kita dulu kata dia menebah tepi jalan ni, cuci parit ni, tapi sekarang dia guna mesin. Bila guna mesin, dia tarik di tepi. Dulu mula-mula mesin tu duduk dalam, yang mesin yang terapung tu duduk dalam. Dia tak tidak dari tepi. Bila tepi dia akan melebarkan lagi. Dia tarik melebar. Sudahnya jalan tepi udah gentin. Kan? Ini dia masalah yang kita kata yang sepatutnya kerajaan kena fikir benda serius. Dan benda ini berlaku ketika kerajaan Perak lah khususnya ada gagasan Perak Sejahtera 2030. Lagi 4 tahun. Tapi isu infra kepada kita kata ekosistem pertanian lah kan, infra, dan kita belum bincang lagi bab security makanan, keterjaminan makanan dengan krisis global dan sebagainya. Sepatutnya isu ini perlu diletakkan sebagai keutamaan lah untuk bina infra, sebab kita ni 2030 Perak Sejahtera. Bila sebut Perak Sejahtera ni gah lah, hebat, tapi infra kepada petani pun tak boleh nak selesai lagi. Jadi kita nak pergi kepada yang seterusnya. Kalau YB sebut juga hasil daripada isu perubahan iklim ni juga melibatkan juga nelayan darat. Cuma sebelum tu juga dalam isu ni juga ada cadangan tentang pembinaan empangan. Mungkin YB ada respon. Jadi saya bincanglah, saya sembang dengan GPS, saya sembang dengan AIDA, kewajaran adakan pintu barrage, iaitu kita buat macam kerana kita mengepung air. Jadi empung air tu dia mestilah lepas pada pengambilan air untuk intake, pengambilan air kepada LAP Perak. Di Kampung Gajah tu ada satu tempat ni untuk proses air terawat tu kan. Jadi selepas pada tu baru kita buat empangan. Empangan ni bukanlah masalah dia jadi air belah hilir langsung kering pula dah kan. Mana kita akan lepas, tapi bila kegunaan kita tutup kejap bagi naik kan, untuk air tu masukkan dalam pertanian dan sebagainya, terutama sekali dalam kegunaan domestik kan. Cuma cadangan ni kita bangkitkanlah cadangan tu supaya dikaji oleh pihak kerajaan. Kalau benda tu boleh buat, dan saya rasa tak ada apa masalah. Mungkinlah ada yang bangkitkan masalah pertabalan, masalah itu sebagainya, yang mungkin kita tak perlukan. Kalau dah tak boleh nak buat sepanjangnya,
kita buat kepungan separuh daripada ni kan, untuk nak buat laluan bot untuk pertabalan dan sebagainya. Jadi untuk kita kata benda tu kalau buat, dia akan menjamin banyak rantai-rantai lain daripada kegunaan domestik, pertanian. Dan kena ingat pertanian padi tu dalam keterjaminan makanan sebut tadi kan. Dan kita Perak ni 14% dia punya sumbang kepada ekonomi negaranya daripada pertanian. Dan kalaulah demo ni dah tak nak buat padi, dah banyak dah. Kalau di mana-mana pun dah tanam sawit. Ya, betul. Yang lebih parah lagi tanam ketum kan. Jadi yang tak nak buat padi, kalau dia pun tak nak buat padi, bukan hanya kita rugi, bukan hanya negeri Perak rugi, bahkan negeri Perak terpaksa membelanjakan duit yang banyak untuk import padi. Walaupun beras kita boleh jadi beras import kan, macam sebelum ni kan, tapi itulah yang kerajaan kena fikir sungguh. Dan memanglah kita kata dalam geran tu dia tak boleh tanam dia lain. Kalau tapi dia tanam juga, dia akan buat terpaksa. Macam saya sebut tadi, bila dia udah berhutang musim ni, ingat musim depan boleh bayar, walaupun musim depan juga tambah hutang. Bukan lama-lama macam mana, takkan dia nak buat. Dan YB, saya juga ada maklumat juga daripada PPK dalam pembentangan mesyuarat tahunan, tak silap pada tahun 2024, yang menyebut hampir 30% ke 38% pesawah-pesawah ni setiap musim menanggung kerugian. Dan setiap seorang tu menanggung hampir RM3,000. Jadi ni tu yang YB sebut tadi, musim ni rugi, musim depan pun tambah rugi lagi depan, setiap musim rugi. Jadi akhirnya pilihan yang ada, tanam sawit kat tangan tak buat padi, sawit, tanam tu jadi itu kan. Tanam mana yang boleh tanam. Jadi kita nak pergi kepada isu yang lain pula. Bagaimana tentang nelayan darat ni YB? Nelayan darat ni kita fahamlah, mana ini dalam ekonomi hijau, ekonomi biru, bukan ekonomi hijau Ekonomi biru ni termasuk dalam bab air tawar. Jadi dia ada nelayan darat yang melibatkan sungai. Hak ni yang menyebabkan demo terkesan sungguhlah. Bila sungai dah surut, air surut, mereka nak berjalan pun susah, naik sampan pun susah, bot sebagainya, nak tahan pukat pun susah. Ikan pun tak kehilir. Ikan dulu dah dia tak ada jalan untuk nak ke heyo lah, kata ke hilir kan, bahasa ipohnya kan. Dia tak mau ke heyo. Ke heyo ni kan apa, tak adalah orang dapat ikan-ikan ni tadi. Dia sekat sebabnya tu. Itu pertama nelayan yang kita kata nelayan darat yang sungai lah kan. Jadi hasil tangkapan mereka tu jadi kurang lah. Bila tu kurang, dia biasa merantai lah, mana ekonomi mereka akan jatuh. Tambahan pula sekarang ni kos hidup tu tinggi. Jadi saya ada dengar daripada Kerian tentang kos hidup ni. Kerian ni cerita orang padi tadi lah, orang padi. Bila dengan hutang-hutang dia tadi, kadang tak lepas pergi nak minta asnaf gharimin. Tak lepas juga. Tak lepas. Jadi nelayan ni saya tak tahulah. Kau dia pun dah berhutang banyak bagai-bagai, nak minta sebagai bahawa asnaf gharimin, minta zakat tu kan. Lepas tu pejabat zakat kena fikir juga lah benda tu. Saya tertarik dalam kita perbincangan dengan Profesor siapa kita yang cerita tentang smart zakat tu di Kedah Profesor Allahumma salli ala sayyidina Sulaiman yang diceritakan tentang macam mana peranan pejabat zakat membantu orang Islam untuk dia naikkan diri dia, naikkan diri dia, diberikan kubota, bagi lori, bagi ni kan, untuk dia boleh hidup, boleh hidup. Itu juga patutnya di Perak pun begitulah, ke arah itu, macam nelayan darat dan sebagainya. Cuma sekarang ni nelayan darat ni yang kita sebut macam lombong, yang saya masukkan dalam pewartaan. Kerana sungai tak apa, sungai ni kalau tak kemarau okey, orang tak boleh nak ceroboh. Sungai orang tak boleh ceroboh, tapi lombong orang boleh ceroboh. Contoh kalau kita pergi lalu kot Tanjung Tualang, di Sungai Galah, sama ada pencerobohan ataupun dia minta pelesenan dan sebagainya, tak kisahlah. Bila dia dapat, orang kampung tak boleh lah. Tak boleh masuk dah. Tak boleh masuk. Kalau kita masuk tu, kita tengok ada dekat patro tu dah ada buat itik bagai, tak boleh masuk lah. Masuk dia hambatnya kan. Begitu. Dan lombong-lombong ni yang diminta oleh peniat satu pertubuhan ataupun satu pertubuhan ni lah, pertubuhan nelayan darat ni.
dia kawasan Lombong yang luas lah. Itu saya bangkitkan mula-mula dulu supaya diwartakan. Memang kita faham kos warta ni tinggi kan. Tapi apalah sangat dengan kos itu untuk kita bantu rakyat yang bukan seorang dua kan. Yang nema ni dah tentulah dalam keadaan B40 yang ada tanggungan pula anak, isteri dan sebagainya. Apa benda dengan kita bagi keluarkan kos kerajaan, keluar kos, dengar bunyi kan berlian-lian keuntungannya kan. Betul. Yang kata bunyi daripada Perak tu diberikanlah kepada rakyat balik. Betul. Kan, diberi kepada rakyat balik. Jadi benda tu saya bangkitkan balik bila saya dah suarakan dulu, dan saya bangkitkan balik supaya diberi penelitian, diberi kajian, bahkan diberi ke warta tu kalau saya dapat diberikan sungguh, dibuatkan, diwartakan. Kerana sekarang dah bunyi ada pencerobohan. Mana orang masuk dia ada, biasalah orang ada syarikat. Demo ni tak erti pun. Kapitalis lah. Demo ni tak erti. Jadi orang yang ada syarikat, kami ni udah dia enjak sikit. Lama-lama Lombong tempat demo mencari sumber ikan ni makin kecil. Ini yang saya sebut nelayan darat tadi. Penting kesian lah pada mereka kan. Patut kerajaan kena ambil berat lah benda-benda ni. Jadi ni antara perkara-perkara yang disentuh sebentar tadi oleh Yang Berhormat daripada Kampung Gajah. Jadi insya-Allah kita akan bahas lagi berkaitan dengan apa yang menarik juga dalam isu yang seterusnya, isu tentang arak, kemudian juga ada perkara-perkara yang tak sempat tadi YB nak sebut dalam pembahasan tadi. Kita nak bagi ruang kepada YB untuk sebut dalam ruang podcast Fokus Perak pada hari ini. Cuma kita berehat dulu. Bertemu lagi selepas ini. Bertemu lagi dalam podcast Fokus Perak. Kita bersama dalam edisi khas sempena sidang Dewan Undangan Negeri Perak pada hari ini, dan kita di studio bersama dengan Yang Berhormat Ustaz Zafarul Azhan, Ahli Dewan Negeri Kampung Gajah. Dan kepada anda yang sedang menonton, jangan lupa untuk subscribe kami di channel YouTube Fokus Perak dan follow kami di Facebook dan juga TikTok Fokus Perak. Jadi kita nak teruskan perbincangan tadi, agak menarik. Kita bincang isu rakyat, tentang kepentingan rakyat, dan satu lagi isu yang dipanjangkan oleh YB Kampung Gajah tadi dalam pembahasan adalah berkaitan dengan isu gangguan air yang disebut berlaku di beberapa kampung di sekitar Kampung Gajah. Jadi apa isunya YB? Boleh kongsikan? Okey, terima kasih Ustaz Rizal. Apa ni, kita ni mana pun orang cakap yo tak ada api, jangan tak ada air. Tak ada air. Yo tak ada api, jangan tak ada air kan. Mana elektrik tak ada, tak pergi. Dengan air tak ada. Jadi di Kampung Gajah saya ingat mula-mula sekali saya jadi YB. Ada, kalau nak diteruskan cerita di sini, mantan YB dulu hantar WhatsApp saya. Dia kata, "Ustaz, tolong perjuangkan air di Kampung Gajah." Maknanya masalah ni bukan baru. Lama dah. Masalah yang lama. Bukan mantan sebelum saya tu. Sebelum lagi. Mantan sebelum. Mantan yang sebelum saya tu okeylah kan. Mantan sebelum lagi. Dia WhatsApp saya, dia cakap, "Ustaz, perjuangkan masalah air di Kampung Gajah." Jadi saya tanya apa masalahnya. Kita baru pegang, kita nak tahu masalah air apa masalah. Maka dia bagi tahu masalah air di Kampung Gajah di antaranya pipe. Sebab tu kalau tengok saya punya pembahasan saya pada tahun pertama saya bangkit di Dewan, iaitu masalah pipe di Kampung Gajah mesti ditukar. Kerana pipe-pipe yang ada di Kampung Gajah yang besar ni, di Kampung Gajah ni masih guna asbestos. Kalau dikuatkan tekanan, pecah. Mau berlaku pecah lagi susah lah. Okey, itu pertama. Biasalah esko kita yang bahagian air ni jawab lah kan, sebagainya kita tengok. Cuma sekarang ni bangkit lagi masalah isu air, dan Alhamdulillah lah adalah, saya ucapkan juga terima kasih lah pada LLP Kampung Gajah kan, yang ada beberapa mengambil tindakan segera yang beberapa taman, di antara contohnya Taman Murni. Dah mengamuk dah orang jadi kita buat pertemuan penduduk dengan LLP, turun yang Manjung punya sebagai bincang-bincang, demo tukar valve tu, tengok elok sekarang ni, tak perlu pakai pump dan semua, okey, air masuk rumah. Cuma sekarang ni di belah tempat lain tu, yang sebutnya di Sungai Durian, di Sungai Rubana, Sarang Tiong, Tapak Semenang ni semua ada tangki besar tinggi. Tapi air orang tak pandang. Mana kopi? Air ni tak ada tekanan yang boleh naik ke tangki. Nak naik ke atas.
Jadi kawasan itu memang kawasan yang jadi susah. Mana selalu ada gangguan air. Selalu ada gangguan air. Jadi tu yang kita tanya, adakah Esko tahu tangki ni, keberadaan tangki ni? Kalau kita lihat tu 23 tahun dulu ada tangki tu. Ada lama dah lah. Tapi tak boleh guna. Apa? Takkanlah LLP buat tangki tapi tak guna. Tanpa memikirkan. Boleh tak air naik? Dia pasang buat tangki je. Betul tak? Kalau dia tahu dah memang air tak boleh naik, buat apa buat tangki? Habis duit kita, kan? Jadi tu kita nakkan penjelasan lah. Mungkin Esko yang ada sekarang ni dia pun tak tahu, dia akan tengok di belakang kan. Okey, sekarang ni kalau dia dapat tahu dah, kita tengok-tengok bincang-bincang, dia pun dapat tahu, tanya permasalahan menyebabkan kenapa air tak naik dan sebagainya, maka perlu cari solusi penyelesaian. Mana dapat macam mana nak naikkan air data. Kena tahu macam mana. Kerana di situlah yang akan bawa, kalau kita tengoklah, kalau secara fikirnya depa buat tangki tu mestilah nakkan air tu turun kepada rakyat. Jadi harap benda tu dapat berfungsi. Dapat berfungsi. Macam mana nak buat itu pulanglah pada LP nak bopam ke. Kalau bopam lagi masalah. Betul. Lagi masalah kan. Jadi fahamnya dia mesti kuatkan tekanan untuk naik. Dan sekarang ni kolam apa ni di Kampung Gajah tengah upgrade lah. Tapi tu bawa ke naik dulu ke Bukit Tunggal, lepas tu bawa ke Sungai Galah. Dan kita harapkan di Kampung Gajah tu saya pernah bangkit dengan orang yang bangkitkan. Saya kata saya pernah bincang sembang-sembang di Dewan Makan SUK untuk Dewan Rakyat lah kan. Saya bincang-bincang sembang-sembang. Saya kata saya tanya dia, macam mana kalau takkanlah kita ni bila raya je akan menghadapi masalah tak ada air. Kan? Dia kata tu biasalah. Jadi bagi saya jawapan itu biasa tu tak boleh pada kerajaan. Dia tak macam boleh. jawapan lepas tangan. Ya. Kamu tak boleh bagi jawapan itu biasalah. Patut saya bersembang dengan mantan Dun saya kan. Saya kata macam mana ni? Cuba tanya dia, rumah di istana pernah tak boleh jadi biasa begitu? Mana hari raya ke hari kita buat program ke, tiba air tak ada? Air tak ada. Pernah tak? Mengamuk kot. Jadi maknanya benda tu boleh diselesai, jangan jadikan dia tu biasa. Ya. Sepatut kita rakyat ni pun kita buat keluar duit dan sebagainya, dan kita tengok LAP untung berapa banyak kan. Patut dijadikan dia tu sebagai satu biasa air ada. Jangan biasa air tak ada. Air tak ada pula yang biasa. Jadi mungkin YB menunggu jugalah nanti jawapan Esko macam mana. Ya. Harap-harapnya positif lah kot untuk rakyat. Kita amat mengharapkan tu. Saya punya. Saya tak suka dalam dewan ni jawapan tu lebih pada jawapan politik nak lepas diri. Kita akan turun, kita akan ni, saya tak suka. Kita akan sebab dewan gunakan betul-betul dewan ni. Maksudnya ambil jawapan tu tindakan. Ya. Jawapan satu tindakan. Jawapan nak lepas diri memang senang. Kita akan turun, kita akan tengok, kita akan bincang, habis 5 tahun. Lepas tu besok bila nak selesai? Kita akan bincang ni orang Kampung Gajah tak mandi-mandi lagi air tak ada. Jadi itu sebabnya kuasa tu ada. Waktu ada kuasa ni lah gunakan sebenarnya. Ya. Dan menarik juga dalam perbahasan YB juga seperti tadi ada menyentuh satu isu yang boleh kita sebut agak panas lah juga. Isu pemandu mabuk, isu arak ini. Dan kalau nak sebut isu arak ni rasanya satu podcast lain kot kan, panjang. Jadi mungkin YB cuba ringkaskan tentang apa poin-poin penting yang cuba nak disampaikan khususnya dalam bab madu arak, dan kita menyambut jugalah ucapan YB tadi untuk kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada almarhum Amirul Hafiz bin Omar. Ini orang Batu Kurau ni, tempat saya dekat dengan rumah saya, yang menjadi mangsa kemalangan akibat daripada kecuaian ataupun akibat daripada pemandu mabuk. Baru-baru ni kita sedekahkan Al-Fatihah. Alhamdulillah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, jadi kita terus kepada YB tentang isu arak ni YB. Okey. Sebenarnya bukannya yang orang Batu Kurau Amirul, saudara almarhum Amirul itu saja. Tetapi itu sebagai satu boleh lihat tentang, bagi saya, penindasan
undang-undang kepada keluarga almarhum kan. Kerana tidak ada terikat undang-undang yang kuat untuk pemandu mabuk ni tadi. Dan kita lihat dulu ada pernah mabuk yang langgar geng basikal di Johor. Ramai yang kena, banyaklah kes yang ni kan. Cuma kalau nak dibangkitkan tu kena buat podcast baru. Cuma kita sebagai orang Islam Nabi sebut al-khamru ummul khaba'is. Arak tu ibu pada kejahatan, Tapi kita ni negara Malaysia ni, Islam tu agama persekutuan kan. Bukan kita nak memaksa orang lain tu masuk Islam, tak boleh, la ikrah fiddin kan. Tapi bila Islam tu agama persekutuan, kita patut jadikan Islam itu sebagai sumber rujukan. Yang pasti keyakinan kita Islam itu yang terbaik. Betul. Dan Islam setiap perundangan dia adalah untuk kebaikan umat, kebaikan manusia secara seluruhnya. Apa pun undang dia bukannya untuk orang Islam je, untuk semua. Sebab tu tadi saya bawakan keburukan mabuk kan. Saya tak cerita sangat tentang hukum ni kan. Saya cerita hukum ni semua orang Islam dah faham dah. Bahkan esko agama kita, Menteri Besar takkan tak faham. Esko agama, portfolio dia dah faham. Cuma kita bawa supaya orang faham, bila Islam larangkan arak, tentulah ada sebab dia. Maka kita ceritakan keburukan dia tadi, kepunca bila hilangnya kewarasan akal, dia akan bawa keganasan kan. Tu yang kita kata, kan kita dalam maqasid yang kita kena jaga di antara tu adalah akal. Akal selain pada agama, akal, nyawa, keturunan dan harta. Jadi akal, setiap benda yang merosakkan akal adalah haram, dilarang. Jadi termasuklah dalam, dia akan, bila rosak kewarasan akal, dia akan jadi keganasan, bawa balik rumah, dia pukul bini, pukul orang, mabuk kan. Tapi sebenarnya mabuk ni dia termasuk daripada muta'ammid, benda yang sengaja dia memabukkan diri sendiri, dia bukan orang gila. Pilihan dia untuk mabuk. Pilihan dia. Dia hukum lain, dia bukan hukum orang gila. Orang gila ni cerita lain, dia gila dengan tidak sengaja tak? Dia gila dengan sengaja, maka dia bukan redha dia nak jadi gila. Tapi mabuk, dia setuju untuk dia jadi mabuk, untuk hilang waras, sebab tu dia minum. Jadi tu beza, dia bukan mukrah, dia bukan yang dipaksa. Jadi dia hukum dia tentulah berbeza kan. Jadi dia akan bawa keganasan, dan saya yakin semua orang yang terkesan dengan suami mabuk sebagai tak setuju dengan mabuk ni. Betul. Bila balik pecah rumah sana, sebab dia buang di luar kewarasan. Kemudian tu tadi kita kata menyebabkan kemalangan, bahkan dia menyebabkan sakit kronik. Rosak hati sebagainya. Kalau kita kata dalam bab arak, dalam bab dadah, kamu boleh ada undang-undang orang nagih dadah. Boleh tangkap, boleh ni sebagainya. Dalam bab minum air ketum pun ada tangkap dan sebagainya. Kenapa dalam bab ini tidak ada? Rokok dia kan. Rokok ni bahaya kan. Jadi pun ada nak beli rokok tadi ni pun nak ada tempat siap tulis mudarat kan sebagainya, tak boleh kawasan melarang rokok pun ada, atau dia sebagainya. Jadi arak ni yang lebih dahsyat. Sebab tu kalau disebutkan sedikit, ada 58 kes kalau kita tengok sebelum ni, bahkan katalah ada yang cakap 3% sampai 3% interlock ni kan. Sikit saja yang kesan dalam ni. Tapi kita kena ingat, mengikut kajian, daripada dia dah makin meningkat daripada tahun 2014 ke sampai 2019, peningkatannya sampai 2019 daripada 400 lebih sehingga 919. Mendadak. Mana kes tu meningkat, setiap tahun meningkat kan. Jadi perlulah kerajaan memikirkan bagaimana nak mengekang mabuk ni tadi, minum arak ni tadi, itu yang bila mabuk nak mengekang tu tadi supaya tidak berlakulah lagi. Selain daripada kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita pegang makannarum fil arda, pegang dapat kuasa, dapat kena laksanalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Jadi di antara yang tadi ini. Kalau dia dapat laksanakan ini, dapat laksanakan arak salah satu untuk diperkuat kuasakan, itu adalah satu benda yang patut kita bangga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba ni kita dapat laksanakan itu dia. Jadi itulah cadangan kita untuk kerajaan lihat
pertama dia punya lesen. Lesen. Saya ingat waktu dulu saya pernah jadi ahli majlis Perak Tengah. Alhamdulillah Perak Tengah tak ada keluarga lesen, melainkan satu je lesen yang lama dulu di Parit. Bukan Parit. Tempat lain tak ada keluar arak. Walaupun Tesco ke apa kan, dia tak boleh jual arak. Dan gitulah sepatutnya. Maknanya lesen ni dihadkan, dah stop segala lesen baru stop. Bukannya Perak je, tapi kalau pun kerajaan persekutuan tak nak buat, Perak boleh buat. Betul. Kan Perak dia ada macam PBT, dia ada hak. Kan kalau daripada kerajaan, daripada menteri besar buat arahan, mana PBT dia ada hak untuk meluluskan, tidak meluluskan apa ni lesen tu tadi kan. Macam saya sebut tadi, Perak Tengah lah kan. Tengah. Lepas tu itu jaga masa pendek, hak terus sekat. Lepas tu untuk jaga masa sederhananya, iaitu kita kena beratkan hukuman kan, hukuman. Dia punya apa ni tuntutan sivil dia kena pampasan. Semua ni lah macam yang berlaku yang kita sebut kes Amirul sebagai contoh lah. Sepatutnya yang mabuk tadi ni, kalau patutnya dia kena tanggung keluarga ni yang dia ni punca. Maknanya hilang mata pencarian anak dia dengan isteri dia. Kerana dia pun bergantung kepada suami dia tadi kan. Dia bila itu patutnya kan, kamu kena bayar balik ni kan, rugi sebagainya. Jadi itulah lebih kurang dia kata. Dan perlunya kerajaan berikan pendidikan yang berluasa tentang kemudaratan arak ni. Dan YB apa yang disebut tadi, YB sebut juga bila kita bercakap tentang soal kemalangan disebabkan mandu mabuk, ada juga suara-suara sebut macam 3% je, angkanya sangat kecil. Tapi bila menyebabkan kematian, bukan kata 10 orang, seorang pun itu nyawa. Seorang pun nyawa. Jadi kat sini dah perlu dia pergi kepada isu yang sama tadi, keseriusan kerajaan dan nak melihat isu-isu ini. Dan apa yang kita boleh highlightkan juga adalah mungkin kena lihat balik dari sudut perundangan, yang mungkin di mana yang perlu kita gubal balik undang-undang dalam negara kita. Sebab kalau kita lihat dalam isu yang melibatkan mandu mabuk di Johor yang disebutkan tadi, dan juga beberapa lah kita kata presiden kes yang ada, bila kita bawa kepada akta kanun keseksaan membunuh dengan niat, selalunya kita kalah dari sudut teknikal. Teknikalnya adalah kita nak membuktikan pemandu mabuk tu ada niat untuk membunuh orang yang dilanggar. Jadi akhirnya keadilan tidak berjaya ditegakkan lah. Jadi sebab tu rasanya poin besarnya adalah macam mana kita nak menginsafi daripada isu ini untuk kita wujudkan penguatkuasaan dan juga undang-undang yang lebih mampan lah. Lebih terus. Kita tengok yang baru ni, yang ustazah langgar tak sengaja ni. Betul. Yalah, kita tak tahu kes yang sebenarnya. Tapi pada saya tak nampak yang ustazah tu ataupun cikgu guru tu sengaja kan. Apa motif dia tiba-tiba kena kan. Tapi cepat je dia jatuhkan hukuman kan. Jadi kita rasa sebenarnya yang mabuk ni dia sengaja memabukkan diri. Ya, betul. Dan memang ada dalam pandangan para alim ulama kita pun, dalam kes yang melibatkan orang mabuk yang membunuh ini, dia dikira sebagai membunuh dengan sengaja. Kerana dia yang pilih untuk mabuk. Dan satu lagi perkara yang disentuh juga tadi dalam ucapan YB adalah berkaitan dengan 10 golongan yang dilaknat kerana arak ini. Dan sebenarnya satu dilema juga yang melibatkan orang anak-anak muda lah, orang Melayu Islam yang kerja. Kalau di orang-orang Kampung Gajah ni, mungkin dia kerja di belah Teluk Intan sikit, dekat TF ke dekat mana-mana pasar raya yang ada jual arak, yang akhirnya menyebabkan mereka terpaksa serve jualan arak, menjual kepada orang bukan Islam. Jadi macam YB tengok isu ini, sensitivity lah. Saya teringatlah dia ada beberapa. Pertama saya ambil dulu satu ucapan daripada Ustaz Samad. Ustaz Abdul Samad. Di pesan ringkas dia kata, jangan cari rezeki di tempat yang haram. Itu ya. Sebenarnya Ardullah wasi'ah kan. Bumi Allah tu cukup luas. InsyaAllah dia akan beri keluasan. Saya tak setujulah dengan mufti wilayah tu cerita tentang tutup kedai arak, macam mana orang Melayu nak pergi kerja sebagainya. Apakah
kita tidak percaya dengan rezeki yang Allah beri, kan? Rezeki yang Allah turun. Sebab tu idza qadaytumus salata fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Habis kamu sembahyang, bertaburan di atas muka bumi, carilah lebihan-lebihan Allah, kan? Makna Allah peluangkan rezeki yang halal tu cukup banyak. Walaupun tadi ada juga bangkit tentang kerja yang tak standard dengan dia punya underemployment. Dia ada master tapi buat Grab, buat JNT sebagai. Itu tapi halal. Betul halal. Walaupun itu tapi dia halal. Dia panggil halal kan. Jadi termasuklah yang kita sebutkan tadi tentang anak-anak muda. Saya nasihat kan. Carilah rezeki yang halal. Tak payahlah terlibat dengan perkara yang haram ni tadi. Kerana kita yakin bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la'anallah tadi, Allah laknat orang yang memerah untuk minta perah, orang yang menuang, minta tuang beli, minta semua yang berkaitan dengan arak ni adalah dilaknat. Maka kalau kita pun dapat rezeki ataupun dapat gaji sebagainya, tidak ada keberkatan, kan? Kalau kita tinggalkan kerja tu, percayalah, yakinlah, tinggal kerja tu sebab apa? Aku tak nak syubhah dengan arak. Allah akan luaskan rezeki kamu yang lebih besar, insya-Allah. Jadi di sini sebenarnya YB ada dua part lah yang boleh kita sebut. Satu tentang kesedaran orang Melayu Islam tu sendiri, dan satu tanggungjawab kerajaan lah. Bagaimana nak menyediakan ekosistem pekerjaan yang tidak sehingga terpaksa orang Islam ini serve arak dan sebagainya. Dan akhirnya YB dia pergi kepada political will. Betul. Dia sebut political will ni bukan kata orang Melayu Islam. Orang baru ni ada video orang India cakap, bab arak ni saya percaya PAS je. Saya percaya PAS je yang boleh nak harapkan arak. Yang lain ni nampak gayanya kluk-klek juga kan. Jadi perbincangan yang sangat menarik. Jadi saya nak landing dah YB untuk fokus Perak ni. Jadi mungkin secara umumnya bagaimana YB melihat tentang perjalanan kerajaan Sidang Dun. Kerajaan sekarang pun boleh lah. Kerajaan sekarang, Sidang Dun. Kemudian mungkin ini sidang yang terakhir sebelum Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Terakhir sebagai bangkang lah. Sebagai bangkang lah kan. Sebagai bangkang, lepas ni kita nak pergi jadi kerajaan pula. InsyaAllah. Jadi macam mana YB tengok? InsyaAllah. Pertama ada satu lagi. Saya bila tanya pandangan kerajaan, saya terus letakkan kerajaan gagal lah. Mana boleh kita. Sebab gagal pertama PRN Sabah Sarawak, kita tengok apa yang menteri, timbalan menteri, kita akan beri peluang, kita akan buat dalam masa 3 tahun sebagai okay. Sekarang ni dia pegang KKDW. Kampung Gajah sebelah Bagan Datuk, dekat sangat dengan Bagan Datuk. Isu KKDW ni tentang RPT, infra bawah dia. Saya bangkitkan tak ingat pada 2024 tak silap saya, dibangkitkan oleh ESCO yang terlibat. Jumlah itu ada 15 juta, iaitu 15 juta iaitu RPT di Cakap Lada dan RPT Bakar Arang, 15 juta lebih sikit waktu tu. Takkan tak boleh 15 juta je kot sampai sekarang tak selesai. Sampailah itu infra sikit sangat. Sedangkan ini yang akan duduk ni orang, kalau kita kata resis ini orang Melayu, saya nak perjuangkan orang Melayu, kan? Orang lain boleh perjuangkan. Dia pun contohnya Komeng, dia perjuangkan Kampung Baru Cina, nak masuk UNESCO dan sebagainya. Sebelah Pasir Salak juga terintas. Dia pun perjuangkan. ESCO yang ni dia perjuangkan. Baik dengan Komeng, baik apa ni, dia pun perjuangkan untuk sebagai hidup bangsa mereka. Dan sepatutnya kita begitu, kan? Kita jangan pandang negatif pada dia pun betul lah dia buat, kan? Jadi kita patut kita perjuangkan juga yang ada pada kita, dan kuasa di tangan kamu. Jangan bila dah lepas kuasa, tolong bagi saya lagi, saya nak buat ni lah, kan? Lepas tu saya cakap di masyarakat tentang di tempat saya tu, pegawai khas MB sebagainya. Saya bawa, kalau kamu nak menang, nak belah raya dan sebagainya, tolong buat benda-benda ni. Kamu ketua bahagian pergi jumpa Zahid, kan? Minta tolong ni, luluskan ni, baru kita naik sikit. Zaman kamu yang beri, lepas tu zaman kamu sekat. Dia sekarang ni, politik sekarang ni, dia tak sama dengan dulu. Janji-janji orang pun jadi takut, janji orang takut dah.
orang muda dah cerdik kan. betul. Yang celik IT dan sebagainya, dan tahu benda tu berapa kali dah pilihan raya kamu guna metod yang sama. Orang dah lali dah, tahu dah strategi. Janji-janji betul ni. Janji-janji dah orang tak ni lah. Jadi saya sebab tu dalam saya kata saya bangkitkan kalau sidang yang lepas, jangan tunggu nanti bila nak pilihan raya, bagi kami peluang kami akan buat. Dah sebab pilihan raya akan datang kau pun tak dapat dah. Kau tak dapat dah. Kan? Dah orang tak bagi kepercayaan dah. Sebab apa? Berapa lama dah mereka ni minta untuk infra tak dapat. Infra tak dapat. Termasuklah yang di Air Kunin, masuk Bukit Cawi dan sebagainya. Dan ini yang saya sebut gagal. Sedangkan kita di Perak ni, PM dia orang Perak. Bukanlah orang Perak. Tapi parlimen Perak. TPM pun Perak. TPM pun Perak. MB confirm lah Perak. MB dah confirm lah kan. Tapi kenapa pertukaran gini sikit je? Bukan pergi pada orang lain, pergi pada anak bangsa. Ni yang mana kalau sore-sore kena baru bacang berapa kali. Jadi ni saya kata gagal. Walaupun di bunyinya contoh Perak Sejahtera dan sebagainya, yang bangkit dalam sidang tadi tentang duit raya. Kan kita kata mentaliti itu saja. Itu orang panggil umpan yang orang kata gula-gula kan. Kita nak kestabilan, bagi terus turun. Macam contoh tadi saya kata 15 juta ni. Dengan bagi tu orang yang nak dapat ni tak ada. Bila dah dapat jalan, dia boleh buat rumah dia hilang bebas daripada terus dia menyewa dan sebagainya. Banyaklah manfaat yang dia dapat. Tak ada dah dia ni. Bila kita ni ada rumah selesa dah. Betul. Kan? Komitmen sewaan dah tak perlu. Silap pula lagi dia boleh dapat rumah daripada PPR rumah Perakku ke, maunya daripada yayasan dan sebagainya, Baitul Mal ke, senang kan untuk mereka ni. Banyakkan mereka ni daripada anak peserta Fekra kan, bukannya orang-orang yang kaya ataupun maha kaya kan. Mereka ni B40 dan sebagainya. Jadi saya nampak kerajaan yang ada ni gagal, dan rakyat perlu menilai benda ni. Dan ingat, PRU 16 jangan beri. InsyaAllah. Jangan beri. Mereka cuba. Kegagalan, antara kegagalan yang kedua, mereka meletakkan pegawai khas MB yang tak ada function pun. Betul. Merugikan juga duit. Merugikan. Sedangkan peruntukan diberi pada mereka. Kan? Kotak-kotak apa Yayasan Perak Depo yang ada dengan ni. Kan? Tapi tak ada apa. Kan? Kalau tu saya sebut, kalau betul dia ni pegawai khas MB ni cukup kuat, isu-isu ni semua saya bangkit lah. Saya bangkitkan dah. Jadi ambil je isu ni, bawa pada Menteri Besar. Kan? Ambil isu ni, bawa pada Menteri Besar. Saya tak kisah, saya sebut dah. Saya tak kisah buat nama ni kata. Janji rakyat dapat. Janji rakyat dapat. Banyak contohnya masjid, dekat isu masjid di Sungai Kerang dapat lulus dalam Dewan 1 juta. Pegawai khas pergi serah dokumen. Kita usaha bangkit bagainya apa? Pegawai khas buat janji keselesaan orang Sungai Kerang dapat. Dan mereka tahu, orang bukannya ni, orang tahu siapa yang maklumat di hujung jari semua. Siapa yang buat kerja, kamu nak buat macam mana pun orang tahu kan. Tapi benda-benda itu sepatut pegawai khas ni kalau function, kalau ada berguna sungguh, berbaluilah kerajaan bayar. Kan? Kalau tak ada, berilah mandat rakyat tadi kepada mandat rakyat. Kita ni habis SPR habis beribu-ribu, juta-juta habis untuk nak buat pilihan raya. Tak? Maka rakyat pilih. Pilih kita. Pilih semualah YWB yang ada sekarang. Pilih. Maksudnya rakyat beri kepercayaan kepada si fulan untuk menguruskan rakyat di dalam kawasan dia. Tapi kenapa ada benda ni lain? Padahal rakyat situ nak kita. Bila kerajaan letak orang lain, rakyat tak nak pun ni. Kalau nak, tentulah rakyat akan beri undi pada mereka. Ini saya kata banyaklah kalau nak dikaji ataupun nak ceritakan tentang kegagalan. Cukup banyak. Cuma saya nak ngabarkan pada rakyat seluruh sana, ingat, PRU 16 beri kepada Perikatan Nasional. Pemerintah insya-Allah kita akan kerana kita di atas perjuangan kita tadi adalah berkhidmat untuk rakyat. Kita insya-Allah akan bertungku lumus untuk
memacu negeri Perak ni untuk lebih ke depan dan lebih terus, insya-Allah manfaat yang daripada hasil daripada Perak, daripada kerajaan Perak akan diturunkan kepada rakyat-rakyat di bawah, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kesimpulannya undap gagal. Kesimpulannya undap gagal. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Ustaz Zafarul Azhan, Ahli Dewan Negeri Kampung Gajah yang sudi bersama dengan kita di studio pada hari ini. InsyaAllah akan datang boleh lagi InsyaAllah akan datang, kita akan jemput lagi. Dan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton kami di podcast Fokus Perak. Jangan lupa untuk subscribe kami di channel YouTube Fokus Perak dan follow kami di platform YouTube, di platform Facebook dan juga TikTok Fokus Perak. Jadi kita jumpa lagi dalam edisi khas Fokus Perak sempena sidang Dewan Undangan Negeri Perak bersama dengan ahli Dewan Negeri daripada Perikatan Nasional, khususnya daripada PAS, dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.